30 hari spontan challenge day 28. Alhamdulillah. Semalam lupa buat video. 2 hari skip buat video, lupa. Semalam sebab berehat kat rumah kan. Lepas tu semalam ada program. Saya jadi pengacara majlis untuk bengkel ke ibu bapaan siri kedua pimpin 2026. Hari ni kita keluar. Kita di perpustakaan kanak-kanak, perpustakaan Perpustam Melaka, untuk pulangkan buku lah. Dah lewat pulang buku sebab asyik ke muar je kan. Jadinya tudung tak jadi lah. Apa lagi nak cakap? Esok pun rasanya di rumah juga. Lepas ni kita akan cari makan tengah hari. Lepas sini dah pulangkan buku. Lepas tu nanti nak pinjam buku lagi. Itu saja. Okay, bye.